Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tua kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan RUU Akta Agensi Persendian Pindaan 2025, dan saya juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada pihak kementerian untuk memaskinikan peruntukan di bawah akta ini yang sejak 1971 belum dipinda. Dan kita mengharapkan ia akan dapat memastikan kawalan sedia yang lebih berkesan terhadap operasi agensi persediaan negara kita. Tuan Yang Bertua, saya ingin penjelasan terutama dalam akta ini ada beberapa perkara, iaitu di mana cadangan pindaan subsection 2A dalam akta ini di mana memanjangkan tempoh lesen sehingga 31 Disember untuk tahun berikutnya. Saya ingin tahu siapakah yang bertanggungjawab untuk audit pematuhan sepanjang tempoh tersebut. Sekiranya ada agensi ini tidak mematuhi peraturan sepanjang tempoh tersebut sebelum tamat tempoh, jadi bagaimanakah tindakan yang akan diambil, dan adakah audit tahunan berkanun disediakan untuk memastikan supaya semua agensi ini mematuhi peraturan. Yang kedua, Tuan Yang Bertua, iaitu kita ingin tahu tentang sejauh mana penggunaan takbir, iaitu dari sudut menggunakan sistem dalaman KDN sebagaimana disebut dalam akta ini. Kita menyokong transformasi digital, namun sistem itu mestilah mudah diakses oleh awam. Jadi kita tengok bagaimana apabila dipusatkan kepada sistem dalaman KDN, jadi sejauh mana persediaan KDN untuk menjamin sistem ini tidak disalahguna, terutama datanya, dan begitu juga akses untuk kemudahan awam. Sebab semua rekod-rekod seperti permohonan lesen, pembaharuan lesen, pembatalan lesen dan sebagainya hendaklah direkod mengikut up to date lah. Jadi sejauh mana persediaan yang disediakan oleh pihak KDN untuk mengatasi sekiranya berlaku perkara yang boleh menjadikan kelambatan. Begitu juga bagaimana usaha yang telah dibuat oleh pihak kementerian sekiranya berlaku pelanggaran terhadap sesuatu agensi, ada siapa yang akan bertanggungjawab. Saya ingin tahu dalam akta ini siapakah yang akan bertanggungjawab sekiranya pelaku pelanggaran, sama ada agensi induk, pengurus ataupun pekerja, sebab kita tidak jelas liability dan penalti yang disebutkan dalam akta ini. Begitu juga saya ingin penjelasan tentang kengkangan akses dan perlindungan mangsa. Bagaimana jika pekerja dan individu mengalami penyalahgunaan oleh agensi persediaan, boleh membuat aduan dan untuk mendapat pampasan dan perlindungan dengan cepat, dan apakah mekanisme yang akan digunakan, dan sejauh mana kerajaan memastikan supaya tidak ada agensi haram beroperasi tanpa lesen, dan sejauh mana pindaan ini telah memberi impak yang optimum terutama dalam melibatkan hak pekerja, faedah sosial dan saringan keselamatan dan sebagainya. Saya ingin tahu juga Tuan Yang Dipertua berkaitan dengan penguatkuasaan, sebab satu undang-undang itu tidak ada erti jika gagal di sudut penguatkuasaan. Berapa bilangan lesen agensi persendirian yang telah didaftarkan setakat ini? Berapa banyak lesen yang telah dibatalkan dan digantung dalam tempoh 3 tahun terakhir kini? Dan berapa aduan berkaitan dengan penipuan agensi yang telah diterima setakat ini, dan berapa kes yang telah diambil tindakan, dan berapa serbuan telah dibuat oleh pihak penguatkuasa dalam setiap bulan, dan berapa kes yang melibatkan yang telah dikenal pasti agensi yang telah beroperasi tanpa permit. Jadi kita tidak nak wujudnya agensi haram beroperasi dalam negara kita. Dan begitu juga Tuan Yang Bertua, saya mencadangkan agar pindaan akta ini memasukkan keperluan standard minimum latihan dan akreditasi bagi agensi, bagi memastikan supaya pegawai keselamatan dan pekerja
yang bekerja di bawah agensi ini sensitif dengan undang-undang tempatan, begitu dengan terutama apa yang berkaitan dengan keselamatan awam. Jadi di mana klausa dalam pindaan akta ini untuk membolehkan supaya setiap agensi ini mesti mematuhi latihan, standard latihan yang diperlukan, dan apakah usaha untuk memastikan supaya pekerja jangan negara kita hanya bergantung kepada pekerja asing seperti Nepal dalam agensi keselamatan. Sudah tentu kita kena sepatutnya untuk buat pindaan untuk masa depan supaya memberi ruang kepada rakyat tempatan, terutama di kalangan bekas-bekas tentera mereka, supaya beri khidmat yang sebaiknya kepada negara kita. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Saya jemput